Saya teringat satu kisah. Bagaimana ketika zaman Nabi dulu, ada seorang pemuda Ansar, dia jumpa Nabi. Dia minta sumbangan. Macam kita lah sekarang ni kan, ada orang minta sumbangan, minta kat masjid, minta kat Baitul Mal, minta dengan pusat zakat, minta dengan jabatan kebajikan, kan. Zaman Nabi dulu ramai orang cari Nabi. Nak kata Nabi miskin lah, hari-hari Nabi tolong orang. Jadi salah seorang ni, pemuda Ansar ni, dia tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak bantu aku ya Rasulullah?" Nabi tanya, "Apa barang yang ada kat rumah kau? Kau beritahu aku." Maka dia beritahu, "Yang kat rumah aku tak ada apa sangat." Takkan tak ada barang langsung. Boleh tanya dia kata ada dua helai kain. Kain tu buat apa? Satu helai kain buat alas tempat tidur, satu alas kain ni buat tempat duduk dengan tempat makan. Nabi kata, "Bawa kain tu, dua-dua kain tu dekat aku." Nabi kata. Bila nampak kain tu, Nabi tanya, "Siapa nak beli kain ni?" Nabi tanya. Tanya sahabat, "Siapa nak beli?" Yang seorang kata, "Aku nak beli dengan harga 1 dirham." Nabi tanya, "Ada tak yang nak beli dengan 2 dirham?" "Ada, aku." Bukan dia nak beli sangat, tapi sebab Nabi yang jual, maka dia orang nak beli. Dia nak berkat tu, nak beli. Jadi dapatlah 2 dirham. Dengan 2 dirham, dia bagi tahu dekat pemuda Ansar tadi yang nakkan sumbangan pada Nabi tadi, dengan 2 dirham ni, 1 dirham kamu beli kelengkapan keperluan makanan pakaian kamu. Mungkin ketika zaman itu 1 dirham dapatlah beli beberapa perkara. Dan lagi 1 dirham lagi kamu beli kapak dan bawa kemari, kata Nabi. Dan bila dia beli kapak bagi kat Nabi, Nabi tunjukkan bagaimana kaedah nak membelah kayu. Potong kayu, belah kayu. Nabi kata, "Kamu buat seperti ini dan kamu jualkan. Dan jangan datang jumpa aku dalam tempoh 15 hari." Selepas 15 hari datang jumpa Nabi, dia bawa kali ini 10 dirham. "Ya Rasulullah, aku dapat 10 dirham ya Rasulullah." Nabi kata, ingat semua orang, bekerja seperti ini jauh lebih baik daripada meminta-minta, kata Nabi. Itu kerja potong kayu tu lebih baik, lebih mulia. Apatah lagi kerja dekat ke tengah. Apatah lagi ke tengah senyam berhad. Kan? Apatah lagi ke tengah holding. Apatah lagi ke tengah ke tepi. Tak kisahlah. Kita kerja dekat jabatan kerajaan. Ya, itu jauh lebih baik. Dan Nabi kata, orang yang hidupnya meminta-minta akan dibangkitkan di hadapan Allah dengan wajah yang bernoda hitam. Dihinakan di hadapan Allah orang yang meminta-minta ni. Melainkan orang yang meminta-minta ini hanya dibenarkan untuk 3 golongan sahaja. Orang yang fakir yang amat sangat, orang yang mempunyai hutang yang membelit, dan juga denda yang memberatkan. Ini sahaja yang dibenarkan untuk meminta-minta. Jangan risau. Cek, semak, senarai, kenalan dalam kontak phone number tu yang kita ada, mesti ada wakil. Nampak nama dia, nak duit dia ni, dah tahu dah. Jadi ini hujah yang kita boleh bagi. Cuma poin yang saya nak sampaikan tentang bekerja.